Hai, nama saya Cikgu Shirlyn Jen. Saya merupakan seorang cikgu dari SMK Taman Universiti, Skudai, Johor Bahru. Okey, hari ini saya nak membuat perkongsian tentang aplikasi MyViewBoard. Okey, aplikasi MyViewBoard ini sekarang tengah hangat di negara kita. Okey, dan baru-baru ini aplikasi MyViewBoard telah dimasukkan di bawah platform SPL KPM. Jadi cikgu-cikgu yang mendapat sijil MyViewBoard, okey, dan kelayakan sebagai educator, expert, graduate, boleh masukkan pencapaian cikgu-cikgu dalam SPL KPM di bawah e-pembelajaran. Okey, untuk hari ini saya nak ingin kongsikan aplikasi yang asas dulu. Okey, jadi dekat sebelah kiri ni kita akan nampak sebelah kiri ni ialah butang-butang function yang asas dalam MyViewBoard. Okey, yang ni ialah shift di antara Windows Desktop and Whiteboard. Okey, jadi ini akan terus pergi ke desktop saya. Maksudnya saya boleh gunakan toolbar ni di Word saya, di PowerPoint saya dan juga dokumen yang lain. Untuk balik semula ke MyViewBoard yang asal kita klik pada MY. Okey, jadi ini merupakan paparan yang asas. Okey, seterusnya kita untuk butang kedua pula ni untuk wireless presentation and video conference. Okey, untuk butang ketiga screenshot and screen record tools. Okey, untuk butang keempat ni ialah file manager, open, save and export files. Okey, seterusnya ini ialah yang sangat banyak function dia. Nanti saya akan terangkan kalau kita mempunyai masa. Okey, open the embedded browser. Okey, untuk move. Okey, untuk select tools. Okey, ni untuk tukar ketebalan pen yang kita nak gunakan masa menulis. Okey, ini untuk eraser. Okey, shapes. Ini untuk pelbagai bentuk. Okey, contohnya kalau kita nak bentuk yang lain, kita boleh gunakan yang ni. Okey, ini untuk text. Okey, ini untuk undo. Okey, dan juga redo. Okey, mungkin rakan-rakan akan perhatikan bahawa muka surat ini sangat menarik. Adakah saya buat sendiri ataupun saya ambil dari mana-mana? Ini merupakan background yang asal dalam MyViewBoard. Jadi kita tak perlu nak habiskan masa untuk import background ataupun cari background yang lain. Okey, jadi macam mana nak buat tu? Saya akan tunjukkan dulu. Okey, sebab bagi saya first impression counts. Okey, jadi muka surat yang pertama tu akan menarik perhatian penonton-penonton kita ataupun pelajar-pelajar kita terhadap konten yang kita nak sampaikan pada hari itu. Okey, jadi kita pergi ke add page dulu Okey, dekat sini kita ada add page. Kita pergi ke add page dekat sini. Ini ialah paparan yang asal. Okey, jadi kalau bagi siapa yang suka tulis boleh terus gunakan muka surat ni. Okey, tapi kita nak pilih yang menarik. Kita pergi ke sebelah kiri ni, background management. Dan dekat sini dia ada banyak function dekat bawah ni, background images. Okey, yang ni yang kosong. Yang ni untuk yang warna. Warna apa kita nak? Contohnya saya nak warna ungu. Okay, do you want to apply the selected background to all pages? Okay, apply to all pages or only this page? Okay, alright, jadi dia akan dan kita boleh mula menulis. Okay, pada akhir PDPC, okay, pelajar-pelajar akan dapat. Okay, ini yang merupakan tajuk PDPC kita. Okay, dan dekat sini boleh perhatikan kita boleh tukarkan jenis tulisan yang kita nak. Okay, jadi sebelum menulis kita sudah kena tukar. Ataupun kalau macam saya ni kena highlight lah yang saya dah tulis ni. Okay, lepas tu kita boleh pilih jenis tulisan yang kita nak buat. Size. Okay, seperti juga Word yang biasa. Right? Okay, seterusnya. Kalau saya tak nak, saya nak undo. Okey, saya tak nak background ni. Mungkin saya nak background yang lebih menarik. Macam yang Cikgu Shirley buat tadi. Okey, kita pergi ke sini. Kita pergi ke butang ketiga. Okey, sebelum tu, sebab dia sudah ada kat sini. Okey, kita pergi ke undo. Jadi kita pergi ke add page dulu. Okey, jadi dekat sini kita boleh pergi ke muka surat yang ketiga. Okey, kita pre-install background. Yang ni sangat menarik. Contohnya kita nak tanya satu soalan saja. This page.
Okay, lepas tu kita masukkan teks. What is the importance of family? Okay, write in 5 sentences. Okay, dah. Kita sudah ada background menarik dengan cepat saja, betul tak? Okay, jadi dekat sini kita sudah ada, kita tutup ni. Okay, yang ni untuk soalan tajuk karangan saya. Jadi tengok begitu mudah. Kita tak perlu nak import background, adapun ambil background lain, kita terus masukkan background, masukkan tajuk. Okay, dan kalau pentadbir lalu pun, wow, menariknya ada gambar apa tu, ada background menarik. Kita dapat dari mana? Kita dapat dari ViewSonic saja kan? Okay, seterusnya saya attach lagi, add yang ni. Okay, saya nak tunjukkan yang lain pula. Kita nak buat background saja hari ni. Okay, jadi dekat sini, yang tak ada label My ViewSonic ni, semuanya free. Okay, kalau cikgu nak dapatkan yang free ni, sebenarnya cikgu perlu join dan juga lulus tahap dalam My ViewSonic. Dan cikgu boleh dapatkan banyak background yang menarik. Okay, music. Sesuai untuk cikgu nak ajar music kan. Okay, untuk geografi pun ada, untuk sains, planet-planet ini pun ada. Jadi semua ni kita boleh masukkan secara free saja. Untuk, okay, contoh dia kita nak ada music, this page. Wow. Okay, kita boleh masukkan teks kita. Jadi kita tengok pada muka surat yang kita telah hasilkan setakat ni. Okay, yang ni kosong. Okay, jadi begitu senang untuk kita hasilkan background yang menarik perhatian pelajar kita, betul tak? Okey, seterusnya saya nak berkongsi pula tentang satu button iaitu Magic Box. Okey, sebenarnya Magic Box ni dia banyak lagi aplikasi dan juga function yang lain. Tapi saya nak kongsikan kita boleh masukkan YouTube. Okey, kita boleh masukkan YouTube juga. Okey, untuk yang lain mungkin cikgu-cikgu boleh rujuk pada video Cikgu Ruth ataupun oleh JU, ataupun ahli-ahli ViewSonic yang lain. Okay, ini kita boleh masukkan YouTube kita. Okay, contoh dia, saya sebenarnya ahli akademi YouTuber juga. Okay, jadi saya masukkan channel saya sendiri. Jadi pada masa yang sama, kita boleh masukkan YouTube mana yang kita nak gunakan. Contoh dia ni. Okay, dan kita terus boleh playkan. Tengok begitu mudah, betul tak? Dan saya terus boleh mainkan. Hi, my name is Teacher Shirley. Welcome to my channel. Today, I will teach you about one of the important parts of PT3 reading paper, error correction. Okay, dan kita juga boleh masukkan lagi gambar aplikasi lain daripada platform yang luar. Jadi di sini saja perkongsian saya untuk hari ini. Saya ajar yang simple saja. Okey. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe.